Rosak agama kalau pas jadi ya. Bada dia macam ni lah tau. Palanon ni kebanyakannya duk bunyi macam-macam lah. Pas parti ajaran sesat, pas tunggang agama. Kalau pas sesat, kalau pas merosakkan agama, sila buat laporan di mana-mana pejabat agama, mana-mana jabatan agama Islam negeri-negeri. Sila buat laporan kat mana sesatnya pas, kat mana yang pas rosakkan agama. Sila buat laporan. Kan? Senang je. Tak payah duk ingat. Dan satu lagi, bila kita nak sebut rosak agama, kawan ni merosak agama, hang, apa sumbangan hang untuk agama? Apa sumbangan hang untuk agama? Itu yang aku nak tanya. Kan? Hang Saiman pandai, apa sumbangan hang kepada agama? Itu je kita nak tahu. Kan? Ni sembang pumpang-pumpang, komen merata reti, serupa bijak pandai. Aku ingat beza Mat Far'i dengan Mat Asli pun tak tahu ni. Cikrat kuku, sembang pandai. Kan? Tapi itulah aku nak bagi tahu satu benda lah. Yang hampa duk kata pas tak, pas merosak agama lah apa, hampa cek tengok contoh kat negeri Kedah ni. Bukan sekarang lah, daripada zaman BN ke zaman PH ke, ahli jawatan kuasa fatwa negeri Kedah ada je ulama PAS dalam tu. Hampa cek sendirilah. Aku tak kena duk cerita siapa ahli jawatan kuasa fatwa negeri Kedah. Hampa cek sendiri, hampa cari sendiri. Benda tu boleh tengok. Ada je ulama PAS dalam tu. Hampa yang bodoh je. Hampa yang tak apa nak cerdik, berasa perasan bijak, perasan tak lah. Hampa kurang cerdik. Tu dia tu. Kan? Duk sesat lah rosak agama. Kalau sesat, kalau rosak agama, pergi buat report.